Hai, Assalamualaikum. Hai Bang Edi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ni hari Rabu Rabu 25 hari bulan 6. Kami berada di Kebun Halia, Kampung Tumang, Johor, Negeri Sembilan. Tu bunyi motor Bang Edi, bukan motor saya. Okey, hari ni saya nak bagi tahu tentang perkembangan semaian benih bawang merah. Okey, kami dah pun semai bawang merah Senran F1 panah merah. Semai hari tu 20 hari bulan. Ni sengaja saya conteng sini. Nampak tulisan bawang ni. 20 bulan, hari ni 25 kan. Jadi dalam tempoh 1, 2, 3, 4 hari perkembangan benih bawang merah macam ni lah. Dah nampak dah ya, hijau dia tu. Saya semai secara tabung. Ni bawang merah. Bawang merah yang telah berumur 4 hari setelah semai. Nampak kan macam berbaris-baris tu. Hari tu saya line-line kan. Saya buat line kan. Jadi semai mengikut baris. Disebabkan saya semai hari tu pada waktu malam, jadi saya tak buat video sebab sini gelap malam. Walaupun ada lampu tetap gelap. Okey. Ni panjangnya dah kurang lebih 1 inch lah. 1 inci. Ataupun 2 cm. Kalau kemarin dia naik tu masih putih-putih lagi. Ini dah hari ke berapa? Ke-4, ke-5. Dah jadi macam ni lah. Okey, bawang dalam semaian ini akan kita biarkan selama sebulan ataupun 4 ke 5 minggu lah sebelum dipindah tanam ke polybag. Okey, saya kan dah bagi tahu hari tu dalam video sebelum ni. Saya buat video tu berkesinambungan tau, bersambung-sambung. Jadi kena tengok dari awal. Kalau tengok dah ujung-ujung, memang tak faham lah. Memang akan kurang jelas. Jadi polybag yang sini kami dah pun tuai halia, dan barisan sini pun dah ada yang kita tuai, dah dikosongkan. Jadi polybag yang dah dikosongkan nanti akan kami tanam bawang pula. Jomlah kita meronda kejap. Licin. Dekat Johor ni baru lepas hujan lebat, selebat-lebatnya. Okey, jadi ini polybag yang telah dikosongkan akan tanam bawang. Tanam bawang pada bulan 7 sebab bawang tadi baru berumur 4 hari. Ni jadinya kalau dah lama tak buat video. Okey. Sekarang halia berumur 5 bulan. Jadi apabila ada permintaan pelanggan halia muda, kami tolak je lah. Kami tuai dan kami jual. Jadi mana-mana polybag yang kosong kami akan ganti dengan tanaman bawang. Okey, tanaman bawang ambil masa 4 bulan saja. Itu kalau dari biji. Kalau kita semai dari biji macam saya buat tadi tu. Itu akan ambil masa 4 bulan. Lebih kurang 90 ke 100 hari lah, tak sampai lah 4 bulan. Di semaian 1 bulan, dalam polybag ataupun di batas lebih kurang 3 bulan. So 4 bulan lah kan. Kita akan dapat tuai bawang merah. Jadi plan kami nanti setelah tamat kontrak halia kami bulan 10 ni, kami kan buat kontrak halia sampai bulan 10 saja. Selepas tu bebas lah. Jadi selepas ni kami akan tanam halia bentung tetap ada separuh, bawang separuh. Jadi laju sikit sale kami tu. Sebab bawang dia ambil masa 4 bulan je dah dapat jual. Kalau halia 5, 6, 7, 8 baru dapat jual. Bermula seawal 5 bulan baru dapat jual halia. Isi halia. Okey. Untuk yang komen nak beli benih halia, setakat ini saya tak ada jual benih halia. Makna umbi halia tua tu tak ada. Sebab saya akan buat umbi halia ini
peringkat yang hujung sana. Kami akan biarkan sampai 10 ke 11 bulan. Barulah dikategorikan sebagai halia untuk membuat benih. Buat masa sekarang yang kami jual adalah halia muda. Di peringkat ini halia muda, dia agak pertengahan tu umur 3 bulan. Di hujung tu umur 2 bulan. Jadi berperingkat. Okey. Saya nak maklum itu saja untuk hari ini. Okey, kita jumpa di video akan datang. Saya harap petani-petani kreatif dan inovatif lah ya. Sebab kita ada pelbagai tanaman, sayuran yang boleh kita jual. Jadi kita pilih mana yang mendatangkan hasil cepat dan yang sederhana. Sebab kita kena pilih, kita kena sesuaikan keadaan itu. Okey, dulu kami buat konvensional. Ada yang tanya, akak kenapa buat fertigasi? Kenapa tak buat konvensional? Okey, antara satu sebab yang paling mustahak, umur saya dengan umur Abang Edi dah tua. Gelak Abang Edi, dia tak ngaku dia tua tu. Okey, umur kami dah nak masuk 50. Saya 45, Abang Edi dah 50 dah tu. Jadi saya tak nak lah Abang Edi masih membajak, buat kerja berat-berat mencangkur, pasal jagalah pinggang dia kan. Kita nak pakai pinggang untuk benda lain juga kan. Gelak-gelak saya dengan Abang Edi ni memang akan suka-suka lah di kebun. Pasal ni lah tempoh paling happy buat kami lah. Apa lagi tempoh menuai macam ni. ATM mesin dah jalan kan Abang Edi kan. Jadi poket saya tu penuh je lah kan. Walaupun ni kontrak kerajaan, kontrak komuniti. Jadi sama-sama lah. Okey. Okey Abang Edi, bye.